Dalam setiap sorakan ada denyutnya, dalam setiap perlawanan ada ceritanya. Di sinilah fakta bertemu emosi dan analisis bertemu aksi. Salam sejahtera, selamat datang ke Nadi Sukan, Denyut Dunia Sukan. Salam sejahtera, kembali lagi di channel Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan. Pernahkah anda terfikir bagaimana jika individu yang mahu memimpin badan induk bola sepak negara sendiri dikaitkan dengan isu integriti? Adakah dakwaan ini benar atau sekadar perang persepsi menjelang pemilihan yang semakin hampir? Ikuti kupasan penuh sehingga penghujung video. Menurut laporan harian Metro, isu ini mula menjadi bualan dalam kalangan pemerhati bola sepak apabila seorang calon yang dikatakan akan bertanding pada Kongres Pemilihan FAM didakwa berdepan masalah senarai hitam. Dakwaan tersebut termasuk tunggakan LHDN yang mencecah ratusan ribu ringgit serta sekatan untuk keluar negara. Sumber yang dipetik menjelaskan bahawa perkara itu masih menjadi perbualan dalam kalangan individu tertentu dalam dunia bola sepak dan belum menjadi polemik besar di media sosial. Namun begitu, ia menimbulkan persoalan sama ada calon terbabit benar-benar layak untuk bertanding sekiranya dakwaan tersebut mempunyai asas. Pada masa sama, Setiausaha Agung FAM, Datuk Nor Azman Rahman, menjelaskan bahawa semua calon masih menjalani proses tapisan. Tapisan itu bukan sahaja melibatkan syarat pencalonan biasa, malah turut merangkumi semakan integriti oleh SPRM, PDRM dan Jabatan Insolvensi Malaysia. Beliau turut memaklumkan bahawa senarai calon hanya akan diumumkan selepas semua proses tapisan selesai, selaras dengan statut FAM yang menetapkan pengumuman dibuat 14 hari sebelum Kongres berlangsung. Laporan itu turut menyatakan bahawa semakan terhadap individu berkenaan mendapati beliau tidak dibenarkan keluar negara ketika ini dan diarahkan merujuk kepada Jabatan Imigresen bagi tindakan lanjut. Namun, punca sebenar sekatan tersebut tidak diperincikan secara rasmi. Dalam masa yang sama, beberapa nama besar seperti Tan Sri Hamidin Muhammad Hamin, Datuk Afghani Hassan dan Datuk Sri Syahril Mokhtar dilaporkan menerima pencalonan bagi jawatan Presiden FAM, sekaligus menjadikan pemilihan kali ini antara yang paling menarik dalam sejarah badan induk tersebut. Selain jawatan Presiden, pertandingan bagi kerusi ulasan Nadi Sukan. Menurut laporan harian Metro, Kongres Pemilihan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM kali ini bukan sahaja menarik perhatian kerana persaingan merebut jawatan tertinggi, malah turut diselubungi dakwaan membabitkan seorang calon yang dikatakan berdepan isu senarai hitam, termasuk dakwaan tunggakan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN dan sekatan keluar negara. Walau bagaimanapun, identiti individu terbabit tidak didedahkan dan dakwaan tersebut masih belum disahkan secara rasmi oleh pihak berkuasa atau FAM. Salam sejahtera dan selamat datang ke Nadi Sukan, saluran yang membawakan kupasan mendalam, analisis tajam serta perkembangan terkini dunia bola sepak tanah air. Terima kasih kerana terus bersama kami. Isu ini muncul pada waktu yang cukup sensitif kerana FAM sedang bersiap sedia mengadakan Kongres Pemilihan bagi menentukan kepimpinan baharu Badan Induk Bola Sepak Negara. Sudah tentu, setiap calon yang bertanding akan dinilai bukan sahaja berdasarkan pengalaman dan sumbangan mereka, malah turut dinilai dari aspek integriti serta kredibiliti. Apa yang menjadi perhatian ialah dakwaan bahawa calon berkenaan dikatakan mempunyai masalah berkaitan status senarai hitam sehingga tidak dibenarkan keluar negara. Jika benar, perkara itu boleh menimbulkan persepsi negatif terhadap imej FAM yang sedang berusaha memperkukuhkan tadbir urus dan meningkatkan keyakinan peminat terhadap institusi bola sepak negara. Namun begitu, penting untuk ditekankan bahawa sehingga kini dakwaan tersebut masih belum dibuktikan. Dalam mana-mana proses pemilihan, semua individu berhak dianggap tidak bersalah selagi tiada pengesahan rasmi atau keputusan daripada pihak berkuasa yang berkaitan. Setiausaha Agung FAM, Datuk Nor Azman Rahman, sebelum ini menjelaskan bahawa semua calon masih menjalani proses tapisan yang ketat. Tapisan itu bukan sahaja melibatkan syarat pencalonan, malah turut merangkumi semakan integriti oleh SPRM, PDRM dan Jabatan Insolvensi Malaysia sebelum senarai akhir calon diumumkan. Proses ini sebenarnya menunjukkan bahawa FAM semakin serius memastikan hanya individu yang benar-benar memenuhi syarat dibenarkan bertanding.
Langkah tersebut penting bagi mengelakkan sebarang kontroversi selepas pemilihan berlangsung. Sekiranya seseorang calon gagal melepasi proses tapisan, jawatan kuasa pemilihan mempunyai kuasa untuk menentukan kelayakan mereka berdasarkan statut FAM. Ini bermakna keputusan akhir bukan dibuat berdasarkan khabar angin atau persepsi awam semata-mata. Dalam masa yang sama, penyokong bola sepak juga diharap tidak membuat kesimpulan terlalu awal. Tuduhan yang belum disahkan boleh menjejaskan reputasi seseorang individu jika akhirnya didapati tidak berasas. Apa yang lebih penting ialah FAM memastikan keseluruhan proses pemilihan berlangsung secara telus, profesional dan bebas daripada sebarang unsur yang boleh menimbulkan keraguan terhadap keputusan Kongres. Pemilihan kali ini turut dijangka sengit apabila beberapa jawatan utama termasuk Presiden, Naib Presiden dan Ahli Exco menyaksikan persaingan pelbagai penjuru. Ini memberi gambaran bahawa ramai pihak mahu memainkan peranan dalam menentukan hala tuju bola sepak Malaysia. Jika kepimpinan baharu dipilih berdasarkan merit, pengalaman dan integriti, ia mampu memberikan nafas baharu kepada pembangunan bola sepak negara. Sebaliknya, jika timbul sebarang kontroversi yang tidak ditangani dengan baik, keyakinan peminat boleh kembali terjejas. FAM juga perlu menjadikan isu ini sebagai peringatan bahawa Badan Induk Bola Sepak Moden bukan sahaja dinilai melalui pencapaian di atas padang, malah melalui ketelusan pentadbiran dan tadbir urus yang baik. Peminat kini menunggu pengumuman rasmi senarai calon yang layak bertanding. Ketika itu nanti, segala spekulasi dijangka akan terjawab sama ada individu yang dikaitkan dengan dakwaan tersebut benar-benar melepasi tapisan ataupun sebaliknya. Satu perkara yang tidak boleh dinafikan ialah reputasi seseorang pemimpin dalam dunia bola sepak amat penting. FAM bukan sekadar menguruskan pertandingan domestik, malah menjadi wajah bola sepak Malaysia di pentas antarabangsa. Oleh itu, setiap individu yang mahu memegang jawatan penting perlu mempunyai kredibiliti yang mampu meyakinkan ahli gabungan, penaja, pemain serta penyokong. Dalam era bola sepak moden, aspek tadbir urus atau good governance menjadi antara penanda aras utama sesebuah persatuan. Badan bola sepak di seluruh dunia kini semakin menitik beratkan soal integriti, ketelusan kewangan dan accountability bagi memastikan setiap keputusan dibuat demi kepentingan pembangunan sukan, bukannya kepentingan individu. Sekiranya dakwaan yang timbul akhirnya tidak mempunyai asas, individu berkenaan juga berhak membersihkan nama mereka melalui saluran yang sewajarnya. Sebab itu, semua pihak perlu menghormati proses tapisan yang sedang dijalankan dan tidak menjatuhkan hukuman hanya berdasarkan khabar angin atau dakwaan yang masih belum dibuktikan. Sebaliknya, jika terdapat sebarang isu yang benar-benar menjejaskan syarat kelayakan calon, jawatan kuasa pemilihan FAM perlu bertindak secara tegas tanpa mengira status atau pengaruh mana-mana individu. Ketegasan seperti ini penting bagi memastikan keyakinan ahli gabungan terhadap sistem pemilihan terus terpelihara. Apa yang lebih penting ialah keputusan yang bakal dibuat nanti mestilah berpandukan statut FAM serta laporan daripada agensi yang menjalankan semakan integriti. Pendekatan ini akan memastikan setiap keputusan mempunyai asas yang jelas dan tidak dipengaruhi tekanan daripada mana-mana pihak. Pemilihan kali ini juga menjadi peluang kepada FAM untuk membuktikan bahawa sistem saringan yang diperkenalkan benar-benar berfungsi. Sekiranya semua proses dilakukan secara telus, ia akan meningkatkan keyakinan penyokong bahawa kepimpinan bola sepak negara dipilih berdasarkan merit, integriti dan kelayakan. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, bola sepak Malaysia menunjukkan perkembangan positif di atas padang, termasuk peningkatan prestasi Harimau Malaya serta saingan Liga Malaysia yang semakin kompetitif. Justru, kestabilan pentadbiran FAM amat penting supaya momentum tersebut dapat diteruskan tanpa gangguan isu luar padang. Apapun keputusannya, Kongres Pemilihan FAM tahun ini bakal menjadi antara yang paling mendapat perhatian dalam sejarah bola sepak Malaysia kerana ia bukan sekadar memilih pemimpin tetapi menentukan masa depan pengurusan sukan nombor 1 negara. Terima kasih kerana menonton Nadi Sukan. Jika anda menikmati kupasan seperti ini, jangan lupa tekan like, share dan subscribe supaya anda tidak terlepas perkembangan terkini bola sepak tempatan. Terima kasih. Jumpa lagi.